Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, rakan-rakan, ramai yang minat Honda City yang macam ni guys. Ini adalah GMC yang facelift yang terkini. Wow, Honda ini lama warna. Oh, kau tengoklah geng. Geng, kau tengok geng. Lepas tu dia tambah pula modulo geng. Dia tambah pula modulo. Dah macam V dah guys. Dah macam model V. I love you, I love you. Teman-teman, rakan-rakan, berapakah market pasaran kereta ini guys? Setengah-setengah di Melaka, di Johor, di Penawar, Pontian. Kereta ni dijual dengan harga ting-ting, ting-ting. Walau wey, 59,000. Jom kita tengok di dalam dulu. Oh, lawa guys. Dan kereta ni sungguh luas guys. Untuk di belakang saya, kau tengok di belakang guys, sungguh-sungguh luas dan sungguh-sungguh selesa. Berapakah harga? Yang paling penting harga guys. Kita tengok guys. Model 1.5S 2018. Harga di Pontian, harga di Bahau, harga di Kedah 59,900. Maka hari ini guys, kan ku turunkan, amukkan harga, turunkan harga 10,000 harga dulu. Ho 48,900 guys. Bam. Kita nak tanya tu, abang Adik macam mana abang Adik? 7,000 daripada Penawar Johor. 7 hari, 7 malam, 7,000 duit mukanya guys. Maka loan akan menjadi 42,000 guys. 42,000 dalam tempoh masa 8 tahun sahaja. Bulanannya mampu milik 550. Features yang pertama, kita tengok bonet belakang guys. Kita tengok boot belakang sungguh-sungguh luas dan amat-amat berbaloi setelah harganya di bawah 50,000. Dan bulanan untuk kereta ini adalah 550 guys. Yang kedua guys, bodi dah lawa ditambah dengan ni spoiler, lepas tu modulo. Kita ke depan lagi dengan sport rimnya 2 color. Seolah-olah model ni model yang full spec. Tengok lagi modulo. Modulo. Walau weh. Depan. Guys, GMC guys paling lawa LED dah. Wow, daripada yang model baru sekarang ini guys. Maka features yang ketiga guys. Kereta ni guys, prestasi enjin memang smooth, high VTEC, luncur. Features yang terakhir, sudah semestinya minyak guys. Minyak tak boleh nak ditawilkan. WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang, facelift kau yang bergaji 2,500 ke atas, kepada 0123400034.